Kalau anda newbie dan nak tahu berapa modal yang sesuai untuk mula, biar saya tunjuk 3 contoh mudah. Contoh A. Saham Hatalek harga 2.05 RM. 1 LOT sama dengan 205 RM. Jika naik ke 2.25 RM, 0.20 darab 100 sama dengan 20 RM untung. Contoh B. Saham YTL Power harga 4.70 RM. 1 LOT sama dengan 470 RM. Jika naik ke 5.00 RM, 0.30 darab 100 sama dengan 30 RM untung. Contoh C. Saham murah Lambo Group harga RM0020. 1 LOT sama dengan 2 RM. Jika naik ke RM0045, 0.025 darab 100 sama dengan 2.50 RM untung. Nampak tak? Modal kecil boleh mula, tapi pulangan pun kecil. Sebab itu ramai begini biasanya mula dengan modal 3,000 RM hingga 5,000 RM supaya potensi pulangan lebih jelas dan berbaloi. Tekankan satu perkara, ini hanyalah contoh pendidikan, bukan nasihat melabur. Dan pastikan semua pelaburan dibuat melalui platform yang berdaftar dengan Securities Commission Malaysia. Kalau nak belajar saham Malaysia dengan cara yang mudah, follow saya.